Zuljek, Wan Yahya, salam dari Kampung Biawak, Indonesia. Terima kasih Wan Yahya. Okey, sudah pun berlepas. Kita bersama dengan rakan kita Yus. Silakan Yus. Akan sesi lagi untuk anda yang bagi acara yang seterusnya yang juga acara-acara yang menarik yang harus kita tonton, yang harus kita saksikan. Ini adalah acara 7 pekayun perempuan terbuka dengan mana ada 5 buah perahu yang memberi saingan di antara mereka ini. Antaranya adalah Bujang Sigat dengan kapten nomor 70 yang kini berada di kedudukan yang pertama. Manakala diikuti rapat oleh perahu Sinaran Ratu Tasnim yang menggunakan plate nomor 12. Begitu juga perahu yang menggunakan plate nomor 83 Klip Tepang yang juga memberikan saingan. Kini berada di kedudukan yang ketiga. Manakala di kedudukan yang keempat adalah EF Edison Al-Khalid JS yang menggunakan plate nomor 24. Manakala di kedudukan yang kelima adalah Sinaran Ratu Siska yang menggunakan plate nomor 11. Namun apa yang kita kongsikan untuk anda yaitu perahu yang menggunakan plate nomor 70 yaitu Bujang Sigat kini berada di kedudukan yang pertama. Diikuti rapat oleh 2 buah perahu yang cuba untuk menjarakkan kedudukan di antara kedua buah perahu ini adalah Keris Terbang menggunakan plate nomor 83 dan juga Sinaran Ratu Tasmin yang menggunakan plate nomor 12. Adakah mereka akan menjarakkan kedudukan untuk mengekalkan momentum kayuhan mereka? Namun harus kita perhatikan berjaya memintas kini berada di kedudukan yang kedua adalah Sinaran Ratu Tasmin yang menggunakan plate nomor 12 kini berada di kedudukan yang kedua. Manakala diikuti rapat oleh 83 Keris Terbang berada di kedudukan yang ketiga. Inilah keputusan ataupun kedudukan terkini apabila mereka melepasi selekoh yang pertama ini. Pastinya akan nampak kelibat mereka menuju ke keadaan penamat. Namun agak selesa dengan momentum kayuhan yang ditunjukkan oleh perahu Bujang Sigat yang menggunakan plate nombor 70 masih lagi mengekalkan kedudukan di tempat yang pertama. Manakala perahu yang menggunakan plate nombor 12 Sinaran Ratu Tasmin yang berada di kedudukan yang kedua ketika ini. Inilah persaingan yang diberikan. Adakah mereka akan berjaya memintas Sinaran Ratu Tasmin akan berjaya memintas Bujang Sigat? Sama-sama kita perhatikan apabila mereka tiba di adan penamat itu nanti. Sama-sama kita perhatikan saingan yang diberikan oleh 2 buah perahu yang berada di hadapan. Di antara Bujang Sigat menggunakan plate nomor 70 dan juga Sinaran Ratu Tasmin menggunakan plate nomor 12. Hanya 2 buah perahu inilah yang bersaing ketika ini, yang cuba untuk merapatkan kedudukan. Manakala ada 3 buah perahu yang agak jauh ketinggalan di belakang. Namun penentuan di tempat yang ketiga, keempat juga tempat yang kelima berada di belakang Sinaran Ratu Tasmin. Adakah mereka akan berjaya memintas perahu Sinaran Ratu Tasmin untuk meletakkan diri mereka berada di kedudukan yang kedua? Ataupun Sinaran Ratu Tasmin yang menggunakan plate nomor 12 akan terus menjarakkan kedudukan mereka? Namun agak selesa Bujang Sigat menggunakan plate nomor 70 agak selesa berada di hadapan. Tiada langsung pesaing-pesaingnya di sebelah kiri ataupun kanan. Namun ada 2 buah perahu kini yang sedang bersaing. Di antara EF Edison Al-Khalid JS menggunakan plate nomor 24 dan juga Sinaran Ratu Tasmin menggunakan plate nomor 12. Inilah 2 buah perahu yang bersaing ketika ini. Memandangkan EF Edison Al-Khalid JS kini semakin ini ingin memintas perahu yang berada di kedudukan yang kedua yaitu Sinaran Ratu Tasmin. Adakah mereka ini akan berjaya memintas? Sama-sama kita perhatikan 2 buah perahu di belakang ini. Di antara EF Edison yang semakin merapatkan kedudukan mereka. Di antara 2 buah perahu ini, adakah EF Edison Al-Khalid JS yang pada awalnya agak jauh ditinggalkan oleh Sinaran Ratu Tasmin berjaya memintas perahu yang berada di kedudukan yang kedua ketika ini? Namun agak selesa. Perbezaan kini semakin jauh, yaitu Bujang Sigat menggunakan plate nomor 17. Kalau kita perhatikan beliau meninggalkan perahu yang berada di belakang. 2 buah perahu perbezaan. Namun ini memastikan mereka agak selesa menuju keadaan penamat.
Ada dua buah perahu yang bersaing ketika ini untuk perebutan di tempat yang kedua juga tempat yang ketiga. Sama-sama kita perhatikan manakah anda yang tengah menyaksikan secara langsung di page Pergerakan Pemuda N6 Tupong untuk acara 7 pekayuh perempuan terbuka saringan A, di mana EF Edison Alkali Jazz menggunakan plat nombor 24 semakin menghampiri kedudukan ataupun semakin menjarak ataupun semakin mendekatkan kedudukan di antara Sinaran Natu Tasmin yang menggunakan plat nombor 12 dan juga EF Edison Alkali Jazz menggunakan plat nombor 24. Adakah mereka akan berjaya meminta Sinaran Natu Tasmin di saat-saat akhir? Sama-sama kita perhatikan kedua-dua buah perahu ini yang kini menjadi tumpuan bagi acara 7 pekayuh perempuan terbuka saringan A. Bayangkan EF Edison Alkali CS yang pada awalnya agak jauh ditinggalkan oleh Sinaran Natu Tasmin. Kini mereka semakin menghampiri untuk menyamakan kedudukan mereka di antara dua buah perahu Sinaran Natu Tasmin menggunakan plat nombor 12 dan juga EF Edison Alkali JS yang menggunakan plat nombor 24. Semakin momentum kayuhan yang ditunjukkan oleh EF Edison semakin menghampiri, semakin dekat untuk mereka menyamakan kedudukan. Adakah mereka akan berjaya menyamakan kedudukan ataupun akan kekal Sinaran Natu Tasmin menggunakan plat nombor 12 berada di kedudukan yang kedua. Agak selesa tersenyum Bujang Sigat menggunakan plat nombor 70, memandangkan tiada langsung saingan yang ditunjukkan dan sudah pun nampak bayangan mereka ini akan berada di tempat yang pertama. Manakala Sinaran Natu Tasmin yang menggunakan plat nombor 12 di saat-saat akhir ini semakin meluncur laju di hadapan bagi meninggalkan EF Edison. Ini akan mengekalkan kedudukan mereka berada di kedudukan yang kedua. Namun kalau kita perhatikan anjakan demi anjakan perahu EF Edison ini cuba untuk merapatkan kedudukan di saat-saat akhir dengan jarak kira-kira 40 meter sekali lagi untuk mereka menamatkan acara ini. Adakah Sinaran Natu Tasmin akan kekal berada di kedudukan yang kedua memandangkan anjakan perahu EF Edison Alkali Jazz seakan cuba untuk merapatkan kedudukan. Adakah mereka percaya? Namun kita perhatikan Sinaran Natu Tasmin tidak memberikan sebarang peluang kepada EF Edison dengan gaya akhir yang ditunjukkan. Ini pasti akan meletakkan mereka berada di kedudukan yang kedua. Manakala EF Edison sudah pastinya berada di kedudukan yang ketiga. Manakala kedudukan yang keempat juga kedudukan yang kelima akan seiring kedudukan mereka di saat-saat akhir ini untuk menamatkan acara 7 pekayuh perempuan, di mana Bujang Sigat sudah pun menamatkan kedudukan pertama. Manakala Sinaran Natu Tasmin menggunakan plat nombor 12 sudah pastinya mereka berada di kedudukan yang kedua. Manakala EF Edison Alkali Jazz menggunakan plat nombor 24 berada di kedudukan yang ketiga. Manakala sedikit di hadapan penentuan di tempat yang keempat juga tempat yang kelima. Perahu yang menggunakan plat nombor 83 Chris Terbang pastinya berada di kedudukan yang keempat. Manakala di kedudukan yang kelima Sinaran Ratu Siska menggunakan plat nombor 11. Itu keputusan tidak rasmi bagi acara 7 pekayuh perempuan terbuka saringan A. Untuk keputusan rasminya saya serahkan kembali kepada rakan kita di Grandstand Zadi Bujang dan juga Mahdas.